Sempol. Dengan bersungguh-sungguh mematuhi segala peraturan dan undang-undang dengan penuh semangat kesekadaran demi meningkatkan mutu sukan sekolah kami. Terima kasih. Out. Berbahagia, yang berhormat Tuan Babani, anak perempuan Beriah, yang kita panggil nama timbangan YB Syasha, yang glamour YB Syasha, Adun Malim Nawar, yang sudi sekali lagi datang ke SK Sempol untuk merasmikan sukan olahraga tahunan kita pada tahun ini. Yang berusaha Encik Muhammad Syukri bin Sulaiman, penolong PPD Prasekolah dan Rendah PPD Kintas Selatan, mewakili Tuan PPD untuk hadir pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam madani, salam perpaduan. Yang berusaha Encik Muhammad Syukri bin Sulaiman, penolong PPD Prasekolah dan Rendah PPD Kintas Selatan. Yang berusaha Encik Muhammad Rizwan bin Fuad, Guru Besar SK Sempol. Yang berbahagia Encik Abdul Hamid bin Sahidin, Yang di-Pertua PIBG SK Sempol, dan para hadirin sekalian, para ibu bapa, para guru, para AJK PIBG, dan terutamanya kepada mutiara SK Sempol, kanak-kanak sekalian. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah atas jemputan untuk saya merasmikan kejohanan olahraga tahunan, kerana SK Sempol ni memang sentiasa dekat di hati saya. Tahunan SK Sempol kali ke-56. Sekian, terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormat kerana menyempurnakan upacara perasmian itu tadi. Seterusnya dipersilakan.
Kita ucapkan tahniah kepada Putri Haifa Zahira binti Muhammad Izwan daripada Rumah Kuning. Baik, kini bin Muhammad Effendi daripada Rumah Kuning. Seterusnya, Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-56. Tahniah adik Nurul Syifa binti Roslan daripada Rumah Kuning. Olahraga Tahunan kali ke-56. Kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Nasrul Ikram bin Ahmad Rozi daripada Rumah Hijau. Kali ke-56. Siapa agak-agaknya? Baik, saya akan umumkan juaranya dahulu, pebarisan ya. Dengan markah 92. Tahniah kepada Rumah Hijau. Dijemput ketua rumah bersama guru-guru rumah sukan untuk menerima hadiah utama. Dengan tema Askar tahun ini. Tahniah diucapkan kepada Rumah Hijau. Dengan tema Korea Ninja Van. Tahniah Rumah Merah. Dijemput ketua rumah, guru-guru rumah sukan untuk menerima hadiah. Dipersilakan. Ada lagi? Ni nak jual? Tiga. Tahniah diucapkan kepada Rumah Merah kerana berjaya mendapat naib johan perbarisan. Tahniah kepada Rumah Kuning. Dijemput guru rumah sukan untuk bersama-sama menerima hadiah perbarisan. Dijemput ketua rumah bersama guru-guru rumah sukan untuk menerima hadiah utama di hadapan. Dipersilakan.